Assalamualaikum guys, welcome back. Hari tu wife aku adalah tanya dekat aku, awak tersembang ke pasal jebat dahaka? Saya tengok dia duk sibuk sembang pasal isu sumuk Faultilla. So wife aku soal macam tu lah, pemecah kesunyian pagi. Walaupun tak sunyi sebenarnya sebab mesin basuh tengah berdegung-berdegang semua dekat sebelah dia. Aku pula tengah melepak dekat dapur lah dengan dia. Masa awal aku dengar nama tu, aku macam Who? basically aku geling kepala lah time tu, menandakan aku tak tahu, aku tak peduli dan aku tak minat pun nak tahu pasal nama tu. Sampailah nama dia makin panas dan siap ada ulasan dari netizen berkait dengan statement dia yang dia kongsi dekat media sosial. Waktu tu aku scroll sikit je dah mula dah aku nampak posting posting video pasal jebat dahaka ni daripada orang duk mengecam semua, and then daripada video dia sendiri semua kan. So apa cerita dia? Dia gini, aku tak peduli pun pasal statement dia sebelum ni yang banyak pasal isu politik benda semua. Tapi bila isu global sumuk Faultilla jadi bualan netizen lebih daripada sebulan, jebat dahaka ni pun ada jugalah kongsi pandangan dia, yang mana ini apa yang dia kata. Setelah kita tengok balik misi bantuan ke Gaza ni, aku nampak misi yang mereka ceritakan ni, yang berlaku ni adalah lakonan semata-mata. Confirm 99% lakonan. Soalan dia kat sini, mereka tahu mereka akan ditangkap, mereka tahu mereka akan di-hijack. Kenapa mereka pergi juga? Kenapa mereka meredah juga? Sedangkan matlamat misi itu kalau ditanya, pada awalnya mereka bagi tahu untuk hantar bantuan kemanusiaan kepada Gaza. Tapi kalau kau dah tahu depan tu ada Israel dan Israel akan hijack kapal kau, akan tangkap kau redah juga, bermakna kau dah lupakan misi kau, matlamat kau. So sebenarnya apa tujuan kau? Apa misi kau sebenarnya? Jadi setelah diasak oleh jebat dahaka sejak semalam kemarin semua, akhirnya mereka keluar pula twist plot statement yang kedua, yang mana mereka kata sebenarnya misi kita bukan setakat nak hantar bantuan ke Gaza. Misi kita nak tunjuk pada dunia betapa jahatnya Israel ni. Lah pula dah. Jadi sebenarnya nak hantar bantuan ke Gaza tu adalah tajuk je lah. Sebenarnya nak pergi bagi tahu kat dunia kata Israel tu kejam. Bangang ke bingai ke atau kau sawan? Israel tu kejam baru semalam ke? Baru minggu lepas ke? Baru bulan lepas? Israel tu kejam terhadap Palestin tu dah setengah abad lebih dah. Logik ke? Engkau dah ada misi nak hantar bantuan ke Gaza. Engkau tahu kat depan nanti kau mesti kena hijack dengan Israel. Kau mesti kena tangkap dengan Israel. Kau pergi serah juga diri. So tujuan kau memang nak ditangkap. Alasan kau bila ditanya kenapa kau buat kerja bodoh macam tu? Kami nak tunjuk kat dunia yang Israel tu kejam. Lah, kepala bapak kau macam ni. Jadi, kalau tanya kat aku, misi bantuan ke Gaza atas nama kapal Faultilla lah apa semua, 23 orang ni semua sebenarnya wayang. Tujuan wayang ni adalah untuk mengangkat seseorang supaya dilihat hero dalam cerita yang bodoh macam ni. Fikir-fikirkan, sekian, wassalam. Aku berani cakapnya benda ni sebab kalau tanya kat aku pun, aku boleh jawabnya, confirm. Jangan buang masa. Weh, mula luap aku dengar weh. Kalau kata nak sebut lah, kalau dah tahu pergi sana memang akan kena dengan rejim Zionis, for example, Islam takkan berkembang. Apa maksud aku? Rasulullah tahu kekuatan dan juga pengaruh bapa-bapa saudara baginda, Abu Lahab, Abu Jahal for example. Baginda tahu dah yang bapa-bapa saudara baginda ni memang benci agama yang baginda bawa sampai tahap diorang memang nak ambil nyawa baginda. Tapi kenapa baginda terus juga berdakwah? Kenapa terus juga cuba untuk sebarkan Islam pada seluruh umat manusia waktu tu? Simple je, itulah nama dia jihad, dan kita tak takut pada manusia. Kita yakin Allah ada. Kalau kata dia izinkan kita berjaya, kau hantarlah 1 juta Zionis pun semua bergelimpangan. Kau pula dekat dalam kereta reput kau, duk gelakkan misi orang tu. Aku serius dah aku cakap, aku menyirap gila dengar dia punya gelak tu. Dan masalah satu lagi, kita semua memang dah aware dah. Tujuan GSF bukan je pasal nak hantar bantuan kemanusiaan, tapi dalam masa yang sama nak penduduk dunia bercakap pasal G-Zone. Dan dalam masa sebulan diorang belayar tu, kau tak habis-habis togak ketum ke sampai kau tak tahu pasal benda ni semua? Dan memang apa benda yang diorang buat tu berjaya sebab kita sendiri boleh tengok impact dia pada seluruh dunia macam mana. Semua tempat, banyak rakyat-rakyat dekat negara-negara luar walaupun bukan non-Muslim yang berkumpul beribu, berpuluh ribu, beratus ribu untuk desak kerajaan supaya ambil tindakan, satu-satu tindakan pada rejim Zionis. Yang kau pula beria dekat dalam kereta buruk kau tu
Tapi macam mana pun aku sukalah reply dari salah seorang peserta GSF, Tuan Haji Zainal, atau lebih glamour dikenali sebagai ZRA, yang bantai JD ni, yang mana kalau kata JD tu dia punya sembang tu penuh dengan angin daripada isi, penuh kutukan, penuh kebencian. Tapi Tuan Haji Zainal ni pula, dia punya tutur-tutur kata dia, setiap butir-butir kata dia penuh dengan insight untuk kita. Kalau dalam hidup kita gila publicity bang, kita gagal jadi artis kerana muka kita macam kotak kasut. Kita gagal menjadi pengkritik politik kerana fahaman politik kita hanyalah sejengkal. Kita gagal menjadi gangster kerana orang nak ribut. Jangan datang dan ganggu soal-soal perjuangan yang orang berpegang pada Ittihad. Ingat nak jadi gangster, nak jadi pelakon muka kotak kasut, tak popular di media sosial. Nak jadi influencer, hidung macam jambu batu, tak dapat popular. Itu bukan salah kita. Itu bukan salah orang yang berjuang untuk mencintai Palestin. Soal orang yang berjuang untuk mencintai Palestin, dia tak cari glamour, tuan-tuan. Saya bagi tonton tak, Abu Ubaidah sangat popular. Lebih besar daripada apa yang kita ada. Jadi perjuangan mengenai Palestin ni, tuan-tuan, bukan budak sumut je buat. Bukan kawan-kawan sumut je buat. Dia dilakukan oleh seluruh dunia. Oleh orang-orang yang tidak dilahirkan sebagai anjing yang cemburukan kepada bulan dan anjing tamak yang kehilangan tulang yang digonggong. Jadi janganlah cuba menjadi bajingan yang kemudiannya nak mengatakan semua orang dalam hidup ni nak populariti dan nak limelight. Siapa berani datang studio saya raikan. Saya berani. Jemput saya pergi tempat orang-orang yang ni. Saya berani. Dan saya bagi calculation, orang-orang yang mengkritik sumut ni, anda bercakap 10 minit. Saya cakap 3 minit je. Sebab saya faham, kena bagi 10 minit sebab bodoh sentiasa membiak. Ambillah 10 minit. Sebab orang bodoh ni dia perlukan 10 minit. Datang ke studio saya pun saya raikan. Pergi sampai ke rumah tuan-tuan pun saya akan pergi. Janji kita berdebat mengenai bagaimana perjuangan mengenai Palestin sebenarnya bukanlah perjuangan drama, bukanlah perjuangan wayang. Dan bukanlah perjuangan untuk mendapatkan publicity. Benda ni bukan baru, tuan-tuan. Oleh kerana orang bodoh ni tidak membaca sejarah. Dia tak tahu perjuangan membebaskan Palestin ni. Saladin kita ingat sampai sekarang. Tapi tak siapa mengatakan Saladin tokoh yang glamour. Saladin diingati kerana tokoh yang paling penting dalam sejarah Islam membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tak ada istilah Saladin adalah bintang popular. Raja Muhammad Al-Fatih diingat pada tahun 1458 dia membebaskan Konstantinopel. Kerana dia ingin memenuhi kehendak Rasulullah. Bahawa satu hari jatuhlah Byzantine ni kepada tangan orang Islam. Dia bukan seorang penggila glamour dan dia bukanlah seorang yang cuba menjadi populis. Jadi sejarah perjuangan Palestin ini dah berlaku dengan peristiwa yang begitu panjang. Sebelum Palestin jatuh pada 1948 di atas pakatan di antara British dan juga Israel, Palestin dah pernah jatuh dah dulu pada tahun 1099. Ditebus semula 88 tahun kemudian oleh Saladin Al-Ayyubi. Saladin Al-Ayyubi sekarang dihormati di barat dan timur. Dihormati oleh orang Islam kerana membebaskan Masjid Al-Aqsa. Dihormati oleh orang barat sebagai seorang yang apabila berjanji, dia berjanji sebagai seorang Muslim sejati. Itu je. Jadi yang mana saya kata dah tua pakai pampers. Bila pakai pampers, berak kencing tukarlah bang. Nanti abang tak tukar berak kencing, duk masuk kacau orang sumut-sumut ni nak glamour, sumut nak apa. Tarik ni kalau dah berkejam-kejam bercampur dengan air kecing, duduk dalam pampers. Dia naik ke kepala, otak pun jadi tarik. Masalahnya si JD ni dia masih lagi respon pasal segmen ZRA tapi dengan cara yang tak pernah nak dibuat orang. Jangan duk kutuk-kutuk muka orang yang handsome macam aku ni. Sebab yang tua bangka bau tanah, muka macam mangkuk jambat tu, dia, bukan aku. Aku handsome. Nak tahu aku handsome tak handsome pasal apa? Aku pernah kena tangkap haluat. Tu menunjukkan aku handsome. Dia kalau kata first video lah, kalau kata korang boleh ikut, korang boleh percaya semua, aku tak tahu nak kata apa. Tapi kalau kata video kedua ni, korang masih lagi boleh ikut, korang boleh follow dia untuk pengisian. Jujur aku cakap korang ni sama ada bodoh, otak bocor ataupun bangang ubi. Aku berani cakap macam ni sebab apa tau? Sebab aku yakin tak ada seorang pun daripada korang yang follow channel aku ni terdiri daripada orang macam ni. Sebab tu aku berani cakap benda macam tu dekat sini. Kecuali kalau kata korang ni memang penjilat dia kau-kau, korang datang sini untuk bahan aku, untuk bahan orang-orang yang against JD, then it's gonna be different story. Korang spill dengan aku siapa yang bodoh sangat nak mengaku yang dia kena tangkap khalwat semata-mata sebab satu, kononnya nak mengaku dia handsome, dan yang kedua, kononnya nak menang argument. Paling asas lah, orang yang betul-betul Islam lah, dia takkan bangga lah dengan benda-benda macam ni. Korang kena jaga-jaga tau. Zaman sekarang ni, kita ramai musuh dalam selimut dengan askar 8200 lagi, dengan ejen Mossad lagi. Jangan terkejut. Bertudung letup, berserban, berkopiah benda semua, tapi pergi Europe, pergi train dengan ejen Mossad. Orang-orang macam ni, dia fasih berbahasa Melayu. Sebab memang asal daripada Melayu Jawa, Melayu Bugis, Melayu sungguh-sungguh memang dekat pedalaman dan semua ni. Sekolah agama pun dekat Kampung Rengas, tapi bila kata besar, jilat tapak kaki Jonis. Bukan tak ada. Korang pergi je research, korang pergi search dekat internet.
Terpampang nama, muka, termasuk kalau kata korang tengok ada juga polis, askar. Bayangkan 120,000 pun cukup untuk diorang khianat agama sendiri. Ini kan pula kalau kata kita cerita ahli politik ataupun dalang dekat belakang ahli-ahli politik ni semua ni bayar orang-orang macam ni untuk semakkan timeline kita dengan fitnah, dengan statement-statement bodoh benda semua hanya untuk divert kita dari isu yang lagi besar. Pada aku, karakter Jebat Dahaka ni cumalah satu hiburan untuk orang yang bangang ataupun orang yang hati dia memang tepu penuh dengan kebencian dekat orang yang berusaha untuk ke arah kebaikan. Dia tak payahlah kalau kata kita sendiri pun terkencing tunduk jilat tanah bila kata tengok seikat duit orang bagi kat kita, tak payah nak sembang ataupun pelekeh nak perkecilkan usaha muslim ataupun sahabat belum muslim yang lain yang berusaha bantu saudara, bantu sahabat-sahabat kita yang berada dekat G-Zone. Aku dengan wife aku sebagai contoh kan, kita orang memang jealous dengan kawan-kawan kita yang dapat berlayar tempuh dugaan risiko nyawa melayang sampai sebulan untuk bantu saudara kita dekat G-Zone tu. Kami beria duk sembang, kami pun nak juga jadi sebahagian daripada mereka yang berada dekat atas kapal. Engkau pula atas perjuangan diorang ke sana. Engkau pergi perang dah tahu risiko, takkan balik dengan roh kau sendiri, dengan nyawa kau sendiri, tapi kau tetap juga pergi. Sebab apa? Sebab semangat cintakan agama dan juga negara. Sebab kau tak nak ada nyawa orang lain tumpah tanpa kau buat apa-apa dan hanya tengok je. Yang penakut bebet kecut semua tu mungkin kau lah Jebat Dahaka. Tapi lebih 30 rakyat Malaysia dekat GSF dan juga Freedom Flotilla dah buktikan diorang bukan tikus pengecut macam kau. Betul. Dan akhir kata pepantun, singgah warung sarapan pagi, perkena kopi, roti bakar. Kalau punai, panjang bateri. Jangan sembang, acah pendekar. Dan kalau korang suka konten ada dalam channel ni, please consider to subscribe. So thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. So macam yang korang tengok sekarang ni, studio aku tak ada elektrik. Makanya aku terpaksa lah buat kerja dekat dalam keadaan yang panas. Nasib baiklah aku ada kipas aku yang menemani aku. Dan yang paling penting sebenarnya, nasib baiklah aku ada power inverter ni. Power inverter pula kan. Power inverter ni yang kita boleh gunakan. Macam sekarang ni aku guna untuk nyalakan lampu. Dan lepas ni aku cabut lampu. Masa aku nak buat editing sekejap lagi kan, aku pasang pula kipas. Guna power inverter ni.